Dewan hari ini turut diberi maklum 3 langkah holistik diambil Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dalam usaha memulihkan segelintir projek yang bermasalah di seluruh negara. Langkah itu termasuk pembentangan status pelaksanaan projek dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian MTPK dan Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Kementerian JTPK. Pemantapan pelaporan dalam sistem My Project, di mana laporan kemajuan fizikal dan keuangan projek dipantau secara berkala bagi memastikan maklumat adalah tepat dan juga terkini. Hal ini membolehkan kementerian membuat keputusan yang lebih tepat terhadap projek-projek yang memerlukan perhatian khas. Kementerian turut melaksanakan lawatan pemantauan secara berfokus melalui sesi libat urus di lapangan bersama agensi pelaksana, jabatan, agensi negeri serta agensi pusat bagi meneliti isu pelaksanaan projek dan memuktamadkan penyelesaian isu dengan segera. Saudara, sebanyak 796 hektar kebun getah terbiar di Sarawak berjaya dipulihkan sejak pelaksanaan program pemulihan kebun getah terbiar, sekaligus memberi manfaat langsung kepada 750 orang pekebun kecil di seluruh negeri itu. Bagi tahun 2025, sebanyak 553 hektar kebun getah terbiar telah berjaya dipulihkan, manakala 365 hektar lagi dalam proses pemulihan. Membolehkan dan setakat 2025 daripada peruntukan 3.3 juta, seluas 553 hektar kebun telah dipulihkan dan 365 hektar lagi sedang dalam proses pemulihan yang melibatkan 608 orang pekebun kecil. Secara keseluruhannya, sebanyak 796 hektar kebun getah telah berjaya dipulihkan di Sarawak dengan kos 3.956 juta yang melibatkan 750 pekebun kecil sepanjang pelaksanaan program pemulihan getah terbiar di Sarawak. Program ini secara keseluruhannya Tambahnya, program turut memastikan tanah pertanian dimanfaatkan secara optimum melalui sokongan input dan pemantauan Lembaga Kemajuan Industri Getah. Usaha ini bagi membantu meningkatkan kecekapan pengurusan kebun serta kestabilan pendapatan pekebun kecil di Sarawak.